Hai viewers dan viewers, kali ini seperti dalam tajuk, saya tukar acceleration cable ataupun kabel minyak lah orang kata. Okay, ni kabel baru, saya beli dekat Shopee, link ada dekat description. Jadi tak susah tukar dia. Okay, sebab-sebab kenapa kita tukar, satu selalu dia kabel ni putus, tapi jarang jugalah jumpa kabel ni putus. Saya punya kereta ni dah lama dia punya kabel, jadi dalam lebih kurang 10 tahun lah saya dah guna kereta ni. Saya takut dalam tu dia dah rosak berkarat, jadi dia punya pedal tu dah rasa macam keras sikit, dan bila ada certain part dia macam apa kata, dia ada macam kita sekat-sekat. Jadi saya rasa saya nak tukar, jadi takut nanti tiba-tiba tengah jalan terputus, anaya kita. Jadi saya nak tukar baru, saya beli dekat Shopee. Jadi nak tengok macam mana kita tukar dia. Mudah je guys, tak susah, kita boleh buat sendiri. Okay, saya akan bagi tahu kepada anda dan ikuti video selanjutnya. Jadi sebelum saya tunjukkan mana bahagian tempat acceleration cable. Okay, acceleration cable dia tak panjang sangat, lebih kurang 1 meter. Okay, pendek je. Okay, kalau nak ketahui bahagian dia, yang bahagian yang ada besi ni, dia ada skru nombor bolt 16 ni adalah yang dekat throttle body. Dekat throttle body dia ada cover, okay, pelindung dia, dan yang ini masuk ke bahagian body. Okay, ini pada pedal yang pada bahagian dalam. Okay, kalau kita tengok sini dia ada macam klip, kita masukkan klip, senang je. Okay, untuk kita keluarkan dia. Okey, ini adalah kabel acceleration untuk Alza lama lah. Kalau tak silap saya, kenderaan baru sekarang, Beza, Alza baru, dia dah menggunakan, dia tak guna lagi kabel macam ni, dia guna elektrik acceleration, elektronik lah acceleration. Dia tak guna kabel, dia guna elektronik. Kalau guna elektronik tu bahaya sikit lah. Kalau ada masalah pendawaian, short, memang tak dapat lah. Okay, kos dia besar sebab dia punya acceleration elektronik ni dia terus kepada throttle body, dia lekat kepada bahagian throttle body. Jadi itulah masalah dia. Tapi bukan nak kata bukan nak kata tak bagus. Itu adalah kemajuan teknologi sekarang menggunakan elektronik dia. Okay, yang kereta lama, Alza model lama ataupun kenderaan-kenderaan yang model lama kebanyakan menggunakan kabel. Jadi bagi saya kabel lebih selamat lah untuk sebab dia kita bergerak, berjalan. Okey, lepas ni saya tunjukkan mana bahagian yang terletak acceleration cable ni. Selalunya dekat sebelah sana lah. Okey, throttle body belakang dan ke body. Okey, jom. Okey guys, box ni kalau buka pun tak buka pun boleh, buka pun boleh untuk menyenangkan. Okay, kalau kita tengok acceleration cable, okay, ini bahagian throttle body. Okay, yang saya tunjuk tangan ni throttle body. Ini bila kita tekan minyak dia naik, dia naik untuk buka bahagian dia punya butterfly dekat throttle body. Jadi ini dia punya kabel, ini nombor 12. Okay, kita akan longgarkan, keluarkan kabel dia ke bawah ni. Ini pun kita akan buka, dia terus ke bawah ni dan terus ke hujung sana. Dapat nampak tak? Okay, saya cuba zoom. Okay, itu yang kabel dia. Okay, itu bahagian kabel yang saya tandakan. Okay, lepas ni saya nak tunjuk pada bahagian pedal kita di dalam. Pedal. Okay, itulah dia punya. Pada bahagian kabin. Okay. Aduh. Okay, kedudukan dia. Kalau anda dapat lihat, okay, atas tu, itulah dia. Okay, kalau kita tengok dia punya kabel ni, right, dia punya ni kita senang je. Dia ada ruang. Ni ruang dia. Ini bahagian ruang dia. Kita akan keluarkan nanti. Okay. Pertama,
kita kena tolak ni. Okey, ditarik. Okey, tarik bahagian ni dan keluarkan dia punya lock. Okey, tengok. Lepas tu kita dengan menggunakan bolt 12 kita longgarkan ni. Okey. Keluarkan. Right. Kabel dah kita keluarkan. Tengok. Ini yang lama. Okey, dia belum putus. Jadi boleh simpan jadikan spare untuk apabila emergency lah kalau yang baru diputus. Kalau kita nak jaga dia, kita buka yang getah ni. Okey, kita simpan minyak, tarik keluar, dia akan jadi okey lah. Okey. Sekarang kita nak keluarkan pada bahagian dalam. Nanti kita tarik di luar daripada luar ni. Okey. Bagi menyenangkan anda melihat, okey, sebab susah nak bawa, saya buka cover ni. Okey, bahagian cover bawah steering. Okey, saya buka. Jadi senang kita nak akses kamera. Itulah dia. Itulah kedudukannya. Okey. Bila luar sana dah longgar, jadi yang bahagian sini senang je. Kita alihkan. Okey. Itu nanti kita tarik yang ni ke luar. Okey. Right. Ni dah terbuka dah. Okey, alih di tepi. Harap nanti masa kita tarik, tak ada yang mengganggu. Sekarang kita akan cuba tarik. Alright. Okey, dah keluarkan. Ini yang menyangkut sebab saya ada buat kabel tie. Okey, patutnya tak mengganggu tu. Okey. Okey, yang ni menyangkut dekat ruangan lubang tu. Okey, kita dah keluarkan. Okey, lupa bagi tahu anda tadi, bahagian ni dia ada klip tu. Kita picit klip tu dan tolak keluar dari dalam lah. Lupa saya beritahu, kita pakai plier yang panjang, plier muncung tirus lah. Jadi kita klip ke ni, tolak keluar. Jadi dia boleh dikeluarkan. Okey, alright, kita ganti yang baru. Untuk penukaran yang baru ni, okey, ini bahagian dekat throttle body, right? Yang ni kita akan masukkan ke dalam. Okey, sama juga bahagian tepi ni. Dari dalam luar ni kita kena tolak ke dalam supaya klip dia masuk. Dia ada klip di sini. Right. Kita masukkan ikut bawah tempat kabel brake. Okey. Solakkan ke dalam. Dia kecil, agak susah lah. Jadi kita sorong. Right. Baru kita tolak ujung ni. Okey, supaya ada terkeluar. Okey, dari sini kita cuba masukkan klip tu. Okey, masuk dari sinilah. Tangan kecil boleh lah. Ini untuk bahagian dalam. Ini kita tarik keluar. Okey, yang ni kita akan masukkan yang putih ni dekat sini. Dia masukkan klip dia. Dia seperti klip. Alright, dah masuk. Okey. Manakala yang sana tu, kita akan cuba tarik keluar dengan plier. Tapi saya tak dapat ambil video lah. Okey, yang ni dia belum masuk. Kita tarik sikit-sikit masuk ke dalam, masuk ke klip bahagian ni. Okey, saya kena guna plier dan guna dua tangan. Jadi beginilah keadaan klip dia yang kita telah pasang. 1, 2, 3, 4 dah masuk. Okey, kita zoom. Ini lagi. Right. 1, 2, 3, 4 dah masuk. Okey, jadi ini boleh kita tolak keluar. Right. Lepas tu kita nak pasang bahagian throttle body dia pula. Okey, untuk throttle body ni
kita sangkutkan ni dulu. Dia ada lubang. Okey, lubang gini. Okey, masuk dulu ikut alur dia, baru kita masuk dekat sini. Okey, jadi kita akan adjust. Okey, kita masukkan. Nampaknya kabel ni macam panjang lah. Alright. Dan dah selaras, kita kuncikan. Okey, kita akan try. Alright, dulukan dia dah okey apa semua. Jadi kita akan boleh gunakan. Saya tekan dulu dia punya pedal. Okey, lembut, dia bergerak. Cantik je. Okey, kita terlupa satu klip ni guys. Ni. Klip ni kita cuma dia untuk menahan wire lah daripada bergerak. Okey, keluarkan. Right. Kita akan masuk dekat klip sana untuk dia lekat dengan body. Okey. Okey, kita tengok ada satu lubang di sini. Okey, nampak? Ada lubang. Jadi yang ni tadi kita masuk dekat wire dan masukkan klip sana. Jadi supaya wire ni tak bergoyang. Okey. Jadi klip dia kita dah masukkan. Okey. Mana dia tadi ya? Tempat speed. Okey, di sini. Kita dah masukkan di sini dia punya klip. Okey, tak ada lubang lagi. Okay. Dia punya klip di sini. Right. Alright. Kita pasang cover ni balik. Okey, masukkan dekat dia punya klip. Soket. Apa-apa yang kita telah sambungkan. Jadi itu saja DIY yang saya buat berkenaan menukarkan kabel acceleration, acceleration kabel ataupun kabel minyak orang kata untuk kita rem minyak. Jadi diharap saya punya DIY ini dapat membantu anda dalam membuat menukar kabel acceleration ini. Okey, yang lama ni, yang belum putus ni tidak putus lah. Sini bahagian ni kita boleh isi minyak dan kita buat macam ni. Biar minyak dia masuk ke dalam ni. Jadi kabel ni kita boleh jadikan dia sebagai spare. Andai kata berlaku kabel yang kita ganti tu putus. Tapi takkan putus lah, jarang jumpa dia putus. Okey, itu saja daripada saya. Harap DIY ini dapat memberi manfaat kepada anda. Dijumpa di DIY yang akan datang.